Alamak, kalau korang wondering, tablet apa yang 12 bulan berturut-turut number 1 top selling? Ini dia, tablet dari Honor. Ini Honor Pad 10. Ini tablet yang improve version dari Honor Pad 9 dari version sebelum ni. Dia punya screen dia memang sangat stunning. 2.5K 12.1 inci. So memang puas hati nak guna untuk kerja, untuk entertainment, semua boleh. Untuk prosesor dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. Dalam masa yang sama, dalam Magic OS ada banyak ciri-ciri AI yang sangat function. So, untuk yang nak buat kerja, untuk study, korang akan buat kerja dengan lebih efisien lagi. Dia datang sekali dengan free Smart Bluetooth keyboard dengan Honor Pencil. So, bukan setakat touchscreen, korang juga boleh menulis dekat sini. Let's say, korang student, banyak tulis nota matematik, Honor AI ni akan recognize tulisan korang and convert kepada bentuk yang lebih cantik. Dalam masa yang sama, perfect untuk entertainment juga sebab bateri dia besar, 10,100 mAh, high energy dense battery. Lagi satu, untuk AI writing tools pun sangatlah membantu. Misalnya, nota yang korang copy banyak-banyak tu, dengan menggunakan AI, dia boleh tolong summarize dan ringkaskan lagi untuk nota yang lebih mudah faham macam ni. Lepas tu juga, untuk buat kerja, dengan menggunakan Honor Doc, korang dah tak perlu risau, tak perlu install third party apps dah. Dekat dalam, korang juga boleh tulis dokumen. Ini sangatlah sesuai untuk korang buat kerja-kerja. Dalam masa sama dah tak perlukan laptop dah. Hanya cukup dengan tablet. Korang juga boleh buat Excel sheet juga dekat dalam ni. Dalam masa yang sama juga, korang juga boleh buat presentation juga. Banyak template yang korang boleh buat. And the possibility is endless. Untuk jaga mata korang, dia juga ada blue light protection, dynamic dimming, sekadar night display dan juga AI defocus technology. So, dekat dalam tablet ni ada paling banyak fungsi lindung mata korang. Lepas tu, dengan Snapdragon 7 Gen 3, dia ada 50% increase dalam GPU performance, 15% boost dekat CPU. Dalam masa yang sama, 20% improve dari segi energy. So, korang tak perlu risau. Main game, layan movie, whole day pun tak jadi masalah. Bagi aku, let's say kalau korang banyak buat kerja kat luar, korang dah tak perlu dah cari plug. Hanya bawa satu tablet ni saja pun dah cukup. So, dengan Honor Smart Bluetooth keyboard dengan Honor Pencil ni, bagi jadi lebih produktif lagi. Untuk Honor Pad 10 dah available nationwide tau, bermula 30 Mei. Dengan harga 1499 je, korang akan dapat free Smart Bluetooth keyboard, Honor Pencil dengan Honor Choice ANC headphone. And semua benda ni bernilai 1097. Bagi aku, dengan harga yang macam ni, Honor Pad 10 is one of the tablet yang bagi aku sangat berbaloi dengan apa yang korang akan dapat. So, bagi yang nak buat kerja ataupun student nak tengah cari tablet, aku boleh totally recommend Honor Pad 10 ni. Macam?